bersama Saranca. Sarah nak share sikit pasal lelaki-lelaki yang cantik. Iya, lelaki pun nak cantik ke? Pelakon-pelakon kita zaman sekarang ni yang lelaki of course lah nak cantik juga. Yang penting cantik diorang ni kalah Ukasha Senrose, Datuk Siti Nurhaliza, Saranca. Tapi senarai artis lelaki yang Sarah ada ni, no, bukan cocok tang sana, cocok tang sini, tak ada. Semua ni melalui satu aplikasi je. Nak mengurat sekarang dengan satu petikan jari je. Yang penting Sarah pun dah download dah apps ni. Walaupun I tahu muka I tak payah edit-edit dah cantik. Baiklah, artis pertama yang Sarah ada, kita ada Sahrul Rizwan. Cantik kan? Macam Zarina Zainuddin pun ada Sarah tengok. Lepas ni korang jangan terkejut lah kalau Zarina Zainuddin ada dua. Yang penting Sahrul sekarang mesti tengah busy jaga isteri dia yang tengah sarat mengandung tu. So kita doakan yang baik-baik, semoga semua dipermudahkan untuk Sahrul dan isteri, okey? Okey, si cantik seterusnya, si lelaki handsome seterusnya, kita ada artis Fatah Amin. Sarah dengar cerita Fatah Amin katanya nak keluarkan single baru berduet dengan Fazura. Korang perasan tak? Fatah Amin ni sebenarnya serba boleh. Boleh jadi pelakon, boleh menyanyi, boleh tulis buku, boleh jadi kayu, semua boleh kan? Tapi semuanya asal boleh. Okey, seterusnya kita ada Kai Bahar. King of Smule kita ni dah berface app lah pula. Tapi kan kalau korang tengok muka Kai Bahar versi cantik tu macam biasa tengok lah. So kalau korang ada kawan-kawan yang muka dia lebih kurang sama mirip dengan Kai Bahar versi cantik tu, tolong tag dia orang. Alright, artis seterusnya kita ada si permata cinta gadis-gadis di luar sana. Kita ada Aiman Tino. Korang tengok eyebrows on fleek Aiman tu. Korang ingat senang ke nak dapat kening yang tajam macam tu? Kening I ni tak payah cerita lah. Natural beauty lah all. Dan yang terakhir dalam senarai Sarah hari ini, kita ada Abang Bomba Sadar Hisham Hamid. Flawlessnya muka Hisham Hamid ni ayu sangat-sangat. Macam ada potensi nak caras keayuan I korang semua tu jangan tengok lama-lama. Orang tu dah kahwin, okey? Over tahu you all ni. Marah. Lepas tu korang semua mesti sekarang tengah sibuk nak download apps tu kan? Macam Sarah tak tahu perangai korang semua ni. Download sekarang. Lepas tu tag Sarah dekat gambar-gambar cantik korang tu. Boleh Sarah gelakkan sekali. Dan apa kata korang komen kat bawah, share ada tak artis lelaki yang muka dia mirip macam Sarah? Sebab orang kata kalau jodoh kita ni muka sama. Bolehlah I cari jodoh nanti. Hot FM.